Hello everyone, Nisa here. Orang ganda ni bos. Gitu. Okay guys, so hi korang, Assalamualaikum, salam Ramadan, selamat menyambut ibadah puasa. So ini adalah konten pertama saya di mana di bulan Ramadan, iaitu saya akan buat moreh untuk AI team semualah, insyaAllah. So saya sebenarnya dah masuk rumah ni hampir sebulan, dah sebulan lah. Tapi saya tak buat house tour apa benda lagi. Tapi tak tahulah saya buat kedok. Mungkin buat, tapi nanti tak tahu sama ada sebelum raya atau selepas lagi. Saya macam relax lu malah cara lagi. So ini adalah konten pertama saya dekat rumah. Saya akan masak. Bermulanya saya rasmi dapur baru saya. Rasmi untuk konten lah. Dah masak banyak kali dah kat rumah ni. Cuma saya nak buat hari ni. Saya nak masak moreh untuk budak-budak AI yang mana datang office malam ni. Kita baru lepas makan, kita berbuka, lepas tu solat benda semua ni. Kita dah siap untuk pergi kerja. Tapi saya ada masa, saya akan masak juga. So hari ni saya akan buat bubur jagung yang sangat simple dan sangat mudah. Macam sebelum ni saya dah pernah buat berapa kali dah, banyak kali dah saya rasa. Konten ni tak adalah banyak sangat, 2 kali macam tu kot. So hari ni benda yang sangat simple. At least ada daripada tak ada. Sebab saya siang doa kat set-set je macam malam-malam. Ni mau tak masak ke? Tak ada sesiapa masak ke? Tak ada sesiapa buat konten ke gini-gini. Macam tu. So tak apalah. Malam ni saya buatlah bubur jagung untuk sesiapa yang makan bubur jagung lah. Yang tak makan macam makan tu, saya rasa kena buat benda lain lah untuk dia. Mungkin kita akan masuk stesen untuk makan, kita tak tahu. So jom kita start memasak. Let's go. Okay, so untuk bahan-bahan dia sangat simple orang kata. So kat sini saya ada 2 jenis jagung. Satu jagung manis yang dia berketul-ketul macam ni, saya pakai 2. And lagi satu jagung creamy. Yang ni saya pakai satu je. Ni dia jagung creamy gitu yang biasa orang letak dalam ABC. So 3 saya pakai 3 jagung. And 1 kotak santan, sagu. Sagu tak kisah nak pakai colour apa pun, tapi kalau saya suka pakai yang bercolour lah, nak bagi dia naik colour. And then kita ada nisan, iaitu gula melaka. Kalau orang Terengganu panggil nisan je. And daun pandan. Daun pandan ni dia duduk KL, dia duduk belah-belah sini. Jadi harga yang sangat tak bertimbang, rasa sangat tak beri kemanusiaan. So jom kita start memasak. Sebelum memasak, kita kenalah pakai apron lah. Tak nak bagi kotor. Dah lah kayak gini nak pergi kerja, pehek. Gitulah. So kita pakai apron dulu. Sebab apa? Sebab memastikan kebersihan terjaga. So jom kita start panaskan pan kita. Saya pakai 2 pan tau untuk mudah. Yang ni yang satu untuk kita terus masak. Yang ni lagi satu untuk saya rebus sagu. Saya terus pakai air panas sebab nak cepat. Tapi resepi ni saya tak pernah masak secara cepat gini. Saya nak try cara lain sikit. Macam dia tu masak sagu, lepas tu masak tu, dia macam tak ada dia direct tu letak air lah benar. Okay, kita letak je. Okay, so saya akan masukkan sagu. Banyaknya saya masuk. Adakah sagu akan terus masak bila saya masukkan air panas?
So, yang lagi satu, saya akan buat masuk Allahu Akbar. Saya akan buat masuk gula melaka. Ada terpecik ke dalam? Tak ada. Saya akan masukkan 2 ketul gula melaka. Yang ni saya nak buat macam style kuah dia gelap-gelap sikit. Orang kata aku style Kelantan. Tapi Terengganu pun mesti macam tu juga. Saya cadang malam ni nak buat 2 konten. Itu saya nak masak untuk makan sekali. Tapi macam saya fikir masa saya sangat-sangat suntuk. Jadi saya masak satu je lah. Yang makan tu nantilah. Saya tak janji esok. Nantilah. Okay, so korang bagi dia ni dulu. Kalau sagu ni korang bagi dia masak betul-betul sampai dia tak ada keras-keras dia tu. And kalau gula melaka ni pula bagi dia betul-betul cairlah dulu. So kita stay tune je lah. So, bila tengok gula melaka kita dah pun larut, saya akan buat masuk daun pandan. Yang ni saya pakai 3 helai. 2 helai pun dah cukup patutnya. Tapi saya suka kata apa meriah sikit lah bagi bau dia tu. So, saya masukkan je. Stop aku buat masuk. So, kasih-kasih. Saya rindu kawan-kawan saya sebenarnya. Sebab tu saya masak Iber. Betul lah. So, yang ni cantik je colour dia. Okay, seterusnya bila dah gula melaka tu dah cair, dah benda ni semua, saya akan masukkan jagung. Jagung. Dan yang satu, ketuk. And saya akan masukkan jagung berkrim ni. Masukkan je semua. So, bila ada lagi kat dalam tu, kita akan masukkan air kocok-kocok sikit. Ini je masuk kita. Kocok-kocokkan dia. Kita masuk. Ni sikit lagi nak masak. Begitulah kalau dah jadi mak-mak. Mak ke? Tak lagi kan? Okay, so sagu kita dah tiga suku masak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan tapiskan dulu. Dan lepas tapis, saya akan pakai air masak pula. Untuk ni. Untuk basuh dia. Tapi ada lagi ni tak masuk sebenarnya. Tapi saya akan letak dalam tu pula. Dia air masak je, bukan air pahit, dia air masak. So, kita akan masukkan sagu ke dalam. Tadang! Kita dah bagi habis. Lama! Yang ni kita kena kuat dia. Tahu tak kuat. Itik, kuat. So, kita akan gaul-gaul. Alah, macam tu cukup je sagu. Macam sikit je. Banyaknya. Banyaknya saya masuk. Sikit lah bolok sagu. Saya ingatkan banyak tadi. Korang tengok ni sagu. Sikit je. Okay, selepas tu saya akan masukkan 1 kotak santan. Okay, masuk 1 kotak santan. Kita akan kacau-kacau ni pula. Susah lah main 2 kamera gini. Aku tak biasa. Wow. Yes, this colour I want. Dan kita bagi dia punya pekat dulu kuah dia. Saya nak pekat sebab sekarang ni masih cair. Sebab kita tambah air kan tadi masa kita masukkan gula melaka tu. Patutnya saya biasa buat macam terus letak air jagung je. Sikit sangat-sangat. Tapi sekarang kita macam sambil-sambil dia merebus dia punya sagu. Sambil-sambil tu saya ni bagi dia kurang sikit, bagi dia pekat sikit. Okay, and then kita akan masukkan garam. Cantik kan? Nanti saya review masa saya house tour nanti. Cantik. Tiba dia puji. Salah, cantik lah. Aku cakap cantik. Cuma ada tumpah ni kan. Saya pakai 1 sudu dulu. Garam ni function dia untuk bagi dia lagi berlemak. Tapi rasa macam nak pakai sikit. So, dia ada siap-siap sudu. Saya tak jual ya. Tapi sasa penat, masa ni saya perilam tiba. Dan seterusnya, kita akan masukkan gula. Dia macam, tadi kan gula melaka dah manis kan? Ni, gula ni untuk, yelah, maniskan lagi. Gula melaka ni, dia tambah ada colour.
Okay, 3 sudu kecil je. Canci. Tapi saya akan rasa lah juga nanti kalau kat mana kurang, kat mana lebih, jangan muat kunyit pula tiba-tiba. So, kita akan kacau-kacau lagi. Dia kacau bukan macam ni sebenarnya, dia macam Okey hamba. So, sementara kita menunggu jagung kita masak. Dia sebenarnya dah masak, cuma saya nak bagi sagu tu lagi masak. Dalam tu korang temanlah saya makan sikit dulu kejap. Lagi satu saya akan ceritalah kenapa korang macam saya rasa saya post apa-apa video makan korang macam nak marah-marah saya gitu. Ni lah pasal view makin turun lah sebab tak post konten dengan makan lah apalah. Dia macam ni, saya nak buat konten hari tu makan busy training, makan busy boxing apa semua. Jadi saya terpaksa buat konten yang tak menggunakan dia lah. Maksud saya tetap buat konten. At least saya buat konten tahu tak. Macam saya pergi shoot ke anything yang tu saya. Tapi saya ada je dia. Tapi nantilah, tunggulah kita orang ada sekali pun kita buat konten. Maksudnya macam tu. Selagi kita tak buat konten tu maknanya macam mungkin dah ada masa. Mungkin masa-masa yang ada kerja tambah masa bulan puasa ni pula. Memang betul-betul saya macam duduk rumah, buat review apa benda semua. Memang tak ada masa langsung. Just fokus untuk apa-apa, anything macam ni lah. Beribadah ke tak kita bagi tahu orang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu dek. So macam tu lah akhirnya. Saya nak buat konten, mak pun nak buat konten. Cuma apa dari segi masa lah Muslim. Dan saya free, dia busy. Saya busy, di free. Itulah kerana tak cukup masa rushing apa semua. So this time lah malam ni. Okay, jangan komen gitu, relax je, jangan ngatur. Kita ada je cuma masa tak mengizinkan. Okay guys, so saya rasa bubur jagung kita dah pun masak. Kalau korang boleh tengok macam ni lah yang colour saya idamikan. Cuma bagi saya dia macam kurang apa nama dia? Sagu. Saya lagi banyak lagi dia lagi cantik saya rasa. Tapi okay je, just nice. Saya akan letak dia dalam bekal kita. Comel bekal saya. Dia start koyak dah. So bekal ni saya harap muat lah. Dan tutup api. Cuma sekarang ni saya nak rasa sama ada okey ke tak. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Saya buat style manis sikit. Ni bukan apa yang saya buat. Saya memang sengaja buat style manis sikit. Sedapnya. Sedapnya. Saya memang sengaja buat style manis, style Kelantan sikit. And jom kita letak dalam bekas. So saya bawa bubur jagung. Rina, come here. Yes. Aisyah tak nak ajak. Wow. Kita makan kat sini. Kita makan kat mana? Anjay, dia cakap saya sudah bila Raja buat konten. Siap lah. Mana ni? Aku ajak. Mana sini? Jom makan bubur jagung. Boleh? Bukan betul makan bubur jagung ke? Aku yang tak pakai, try je lah. Memang patah dah. Ayo. Aku tak tahu. Ayo, apa yang aku? Ayo. Aku tak tahu. Naik aku lah. Ayo. Okay guys, so memandangkan dalam ni meja robot kita pakai kat sini je lah anak-anak. Mari sini anak-anak. Boleh kan anak-anak? Kita juga habis tu tak ada pokok. Boleh. Boleh bang. Okay. Ibu. Ada. Bagi apa mak? Bagi mami lah. Mami. Ni Daddy. Daddy sini. Ini sana lagi ni. Kat mana dia? Kat mana dia? Nanti lah kat sini lah. Sokong lah. Buat sakit je. Mobil. Jangan dia aku masak. Dia kena tengok Rachel makan sebab nak makan. Tak pernah pun makan jagung. So, tak siap. Tengok dekat story bisa ni. Kali ni boleh makan. Okay, makan punya special sikit. Ada sesuatu lain.
Rasa lah. Tadi lah rasa. Dia kongsi yang ni nak. Itu dah anak lelaki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Razaqana wa qina azabannar. Siapa nak ada? Nak ni dah. Mak. Siapa boleh lah. Okey. Okey, makan. Ni ada lagi. Bismillah. Minta maaf. Ini tadi apa? Ini satu lah. Tengok. Oh itu. Aku ada version tau. Dia manis. Tak pahit. Tak main sangat. Cuba senyum. Masak. Aku jagung. Ni jagung kita jagung. Jagung tin. Terus, dia lupa tak? Wih, dia tu pun dia. Mak sedap dah mak rasa lah. First class. Masuk tak lagi cameraman. Sedap gila. Ya cameraman. Cameraman nanti ya saya bagi ya. Dah suap. Tak. Dah. Itu ke. Dah masuk mak. Apa gini? Macam begitu pula. Kau dah sebab Belina dah sebab. Allah. Kalau enggak. Lepas tu dia tengah sakit. Geram. Nice ni betul. Dia saja macam apa? Saya masak. Dah. Itu beda. Sana. Ada tu boleh. Okey kau ni. Dah angkat ni. Ya. Dah yang try. Dia tak pakai asam yang Betul. Tapi yang ni manis saja tu biasa dia okey tak? Okey. Dia nak masak. Dia nak manis itu. Seronok lah. Dah tu try. Kecil sangat kau. Dah akhirnya ada tu. Sama dia. Aku sengaja ambil sudut kecil. Sebab saya tak mahu saya tak makan sebab kat rumah dah ada dress saya punya. Sebagai orang makan. Yang best jagung tu pecah-pecah kan? Jagung Dia mana? yang jagung dia fresh. Jagung tu dia jagung Dia dah betul. dia bisi tu. Oh, masa dia masuk nanti kau tu beli. Ha? Masa dia baru masukkan jagung nanti kau tu beli. Oh, dah tengok ni. Jagung kita sedap. Kau tak pinjam ni no? Iya kan? Atau dia dah sedap. Kalau nak malu sini lajarin. Kalau tak mahu, Kalau tak malu sini lajarin. Tapi kalau malu, kalau rasa diri tu malu tak payah. Ni. Asahin. Kalau dah sendiri ni tak malu sini lajarin. Aku tak malu. Kamu. Mesti tak masak. Aku tak makan. serius? Ya. Seronoknya. Makanlah. Untung siapa ni? Betul sampai jadi feminis tau. Ha? Ah. Waktunya mak. Dah lari pada apa dah ni? Bisa kau kurus? Oh ya kau? Ya, tu 3 kilo dah. Okey, kau nak naik. Sedap mak. Dah dah mak. Sedap. Saya tak dah. First time makan. Yo, sumpah first time. Bapak untuk suka bubur jagung. Okay, sebenarnya anda semua di prank. Ada cicak sebenarnya Fak Ayang masak. Patutlah sedap. Weh, Fahim masak lah. Mustahil. Rasa joget-joget sikit. Weh. Okay, komen sikit. Sedap. Aku dah. Ni aku rumah. Komen. Sedap. Kurang manis. Kurang manis. Maksudnya sedap. Kurang manis yang bikin sedap. Kurang manis sangat Anissa. Kalau Iya ke? kurang manis, dia bikin muak Anissa. Best. Dia nak tengok. Dia ada manis tapi tak ada manis sangat. Ya, thank you. Manis jagung. Weh. Tak cukup weh. Ambil ni. Kalau nak lagi, minta lah lagi. Yang ni bekas Rina ni. Kau biar. Jalan. Apalah. Okay guys, so jom kita tengok orang lain pula makan. Let's go. Mak, dia bukan setakat Pak Ana je. Hok yang tupu-tupu tadi pun dia tolong lap. Thank you mak. Ha? Gaji nak turun. Gajing. Sebab salah mu tak? Aku belum. Mula hak salah. Okey. Mula hak salah tengok meja tu. Lepas tu pilih awak. Lepas tu Dalam buat hari. Meja tu pun tinggal begitu je. okey, kata-kata untuk Aira. Ni ada selagi kita nak bagi bos kita makan. Hak ni. Mak bawa lah mak. Ni. Ha. Sedap tak? Sedap tak? Sedap tak? Tak sedap. Betul sedap. Dia macam sedap ni lah benar. Dia tak sedap tapi dia makan je. Tak sedap. Tak nak baik orang ni sedap. Ya. Masalah orang lain dulu makan dulu hang. Oh ya. Aku dah setuju.
Orang lain tu makan kat luar lah tadi. Kalau lain lama kat duduk bawah. Sedap. Ni kan sedap gila. Sedap. Makan je. Seronok macam ni. Nak macam ni main kerja ada orang masak kan? Alah boleh. Tak masalah. Untuk guna semua boleh. Kita dah paksa ni makan. Kan dah? Mak buat mak buat. Uish. Ya, mak weh. Sakit buka tarik atas je. Jaga dia tumpah pula ke. Mak masak ke? Ya. Agak-agak nak bagi depan toilet pun. Kita sih. Mak masak be. Ya. Tahu prank. Duduk. Makan sedap. Lagi. Depan toilet tepi. Dia belum buat ha. Biar dia lah. Ya, ya dulu. Suat lah semulut je. Jual kata lah. Mak masak ni. Sedap. Terima kasih ya. Apa ni? Sok mawe. Keluar dah tu Nisa. Mak boleh tengok. Tengok sedih lah kena suka. Jaga. Weh lah telefon pecah. Makan lah. Habis tak akal pun berjaga. Dia legit aku. Mu tak legit jaga. Aku tak legit dah. Ha? Abang pun tak legit dah. Kan pun boleh makan. Mu masuk dah tak makan. Tu lah menok tadi tu. Kena naik kat sana. Sedap. Sedap. Ya. So, saya mau balik hadap. Walau habis. Set laki tu makan. Ada. Rindulah nikmat. Sini ni. Tak tolong. Bukan mula. Tolong tu makan. Nanti ni induk saja tak silap habis ni aku nak sup. Asal puji. Sampai je. Asal nak juga. Boleh je. Ayah, marah dah. Ya. Pengen. Aku masak. Kau sedap tu aku masak. Tengok konten aku deh. Besok sampai. Syarah. Sorry Misi sikit. Aku punya partner. Bos. Comel je. Satu lagi. Ya Allah. Ya Allah. Apa boleh? Sedap dah mak masak. Dah nampak masak kesian. Bukan lap, bukan macam tu lap dia. Lap macam tu. Kau makan tak? Aku tak boleh makan. Aku sedap tapi tak sedap. Sedap tapi aku tak ingin makan. Sedap. Tak ada makan. Piano. Suap biar. Ada suap biar. Adalah. Ada. Tu suap geram tengah tidur. Jangan. So, begitulah. Sedap ke? Dia ada satu benda ni. Berapa ya? Kur. Semula. Sedap tak kur? Tunjuklah dia. Sedap tak kur? Saya masuk hotel ke?
Dah, okay, thank you. Alah, satunya. Alah, satunya. Kau ni. Cuba lagi ni. Sedap. Sedap, sumpah. So guys, konten saya sampai di sini saja. Saya nak tanya makan. Bila makan dah finish konten? Besok. Besok betul tadi. Papi tak waktu tengah makan. Besi training. Ni tak puasa. Malam aku training. Malah bila? Sama sahur ni kita tu ni. Dah pukul 2 lagi 3 pagi tu. Oh, Tak lagi lah. Lepas tu kita balik lewat. Kita balik ke 4 pagi lah benda lah. Kau. Aku juga yang tidur lah. Ada. Tak ada orang buka tempat ni masa gitu. Rasa. Aku belum pulang. Pulang. Mula. Aku masuk ni untuk mula. Mula outro. Kalau aku bakal soalan. Orang mu lah first aku bagi. Dah lah kau bagi tu. Oh, special pulut sudu gitu. Dah lah. Komen lah ganda rasa. Sedap. First time. Jagung dia rangup. Buah dia manis. Dengan kacang-kacang sikit. Mana ada kacang lagu. Oh, sabu. Ada sabu. So, sedap. Mantap. Mu first time ni macam. First time. Dia ada hak ni makan. Hak dulu tu makan. Dulu kantin. Aku takut masuk camp tu. Ada tok acung bergambar tu. Aku takut lah. Ada ke? Masa tu muda dengan aku ya. Yo. Meme dende. Gitulah. So guys, konten saya sampai di sini saja. Korang jangan lupa support makan, support semua AI. Korang jangan lupa komen, subscribe, like and share. Kita jumpa di next content. Bye bye. Assalamualaikum.